Okey guys, setelah kita pasang tadi, kita buka kotak, kita pasang. Akhirnya saya berjaya memasang ni CPU. Graphic card saya tumpang dulu, belum install lagi graphic card ni. Tapi dia boleh dah display dah. M2 SATA tu RAM baru pasang sekeping 16GB 3200 MHz. Apa lagi ya? SATA SSD tak masukkan lagi, basic dulu. Bagi boleh install bagi jalan dulu. Okey, saya dah berjaya install Windows tapi belum register. Dia sekarang ni tengah update dia punya driver semua ni, motherboard apa semua, CPU semua driver dia tengah update. Okey, nampak Ryzen 5 5600X 6 core processor. Graphic card ada tapi saya belum install lagi. Belum install dia punya driver lagi. RAM baru 16GB. On the way lagi 16, dia akan jadi 32 lah. 32GB. Speed 3200 MHz. Storage saya pakai M2 SATA 512GB. Okay, jadi 477 lah. Kan. Okey, rupanya bila kita install Windows ni, kita masukkan email kita, automatic dia akan detect desktop, dia akan keluar apa yang desktop kita pakai sebelum ni. Saya tak buat apa-apa pun desktop ni, berdasarkan melalui email kita Microsoft tu. Dia tahu ni kita verify sebagai kita, dia kenal kita, maka PC baru ni pun dia keluar desktop. Segala-gala ikon yang saya install kat komputer yang sebelum ni ada kat sini, tapi semua tak berfunction. Ni nampak tak? Belum download lagi Telegram apa semua, belum ada lagi. Okey, so berjaya, tunggu 2006 saya nak kena update ni graphic card ni, dan kita boleh pakai untuk tahun baru nanti. Okey, itu saja. Ni tumpang ni, tumpang monitor komputer anak saya ni, tumpang sebab nak install, tumpang keyboard, tumpang mouse. So dah boleh run ni. Dia tengah install MSI punya motherboard, dia tengah install. Patut ini saya kena jangan tick semua tadi. Aduh, dah tick semua dah. Tak apa. Saya cancel dulu. Cancel. Saya nak restart dulu. Okey, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.